Dan bagi yang belum, jadikan Al-Quran, bulan Ramadan sebagai permulaan untuk bersahabat dekat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Apabila menyentuh tentang bulan Ramadan, ia tidak terpisahkan dengan satu entiti yang cukup besar dan penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu Al-Quran. Kalamullah Azza wa Jal. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan itu adalah seperti yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan dan sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Selepas mana Allah memberikan pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan kemudian ayat 184 berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran rukhsah dalam bulan Ramadan, dan Allah mulakan pada ayat yang seterusnya dengan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran yang mana memberikan petunjuk, memberikan hidayah dan juga untuk memberikan sesuatu dapat dibezakan antara yang benar dan tidak daripada Al-Quran itu kepada seluruh manusia. Maka apabila kita bercakap tentang Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, dalam bulan Ramadan, ia perlu menjadi satu sahabat yang benar-benar dekat dan hampir dengan kita. Ia mungkin sebelum daripada bulan Ramadan, ianya sesuatu yang mungkin jarang-jarang kita baca. Tiada menjadi masalah. Dalam bulan Ramadan kita berikan tumpuan yang lebih sedikit tentang Al-Quran. Kerana nanti ada satu kelebihan dalam hadis yang berbagai diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Hakim dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Tatkala Al-Quran dan juga puasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang mana mereka memberikan pembelaan kepada seseorang itu yang menahan hawa nafsunya, makan dan minumnya dalam bulan puasa dan tidak tidur pada waktu malam kerana membaca Al-Quran, dan apa yang berlaku keduanya itu akan memohon syafaat kepada Allah untuk orang yang kuat puasa dan kuat membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW menceritakan apa di hujung hadis itu, fayusyafa'at, kedua-duanya berjaya memberikan syafaat kepada pemilik amalan yang baik tersebut. Maka dalam bulan Ramadan ini, mari kita lakukan satu perubahan ataupun menjadikan peningkatan yang baik. Mungkin Quran menjadi sahabat kita di bulan-bulan sebelum daripada Al-Quran. Namun Ramadan dilipat gandakan kedekatan kita dengan Al-Quran, dan bagi yang belum, jadikan Al-Quran bulan Ramadan sebagai permulaan untuk bersahabat dekat dengan Al-Quran. Bagi yang mahir, baca dengan lebih lancar. Bagi yang belum mahir, pastikan walaupun dengan merangkak, ada kelebihan, ada pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, wa huwa ma'al kiramil barah, di hari akhirat mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang ataupun kelompok manusia yang diberkati, yang melakukan kebajikan. Manakala sesiapa yang wa yatata'ta'u fi, yang masih lagi merangkak-rangkak, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Belum lagi dia membaca Al-Quran itu setiap hurufnya ada 1 pahala digandakan 10. Maka jangan lepaskan dan jangan sia-siakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Jom kita rapat dan bersahabat dengan Al-Quran. Terima kasih.